Tiga. Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Razmi Muhammad Rizam, nombor matrik 13 DIT 24F1193. Nama saya Muhammad Akmal Hani bin Muhammad, nombor matrik 13 DIT 4 F1190. Nama saya Ahmad Aizat bin Abdul Hafiz, nombor matrik 13 DIT 24F1200. Baik, kami akan membentangkan berkaitan dengan case study kami, iaitu My Simple Diary, Data Presenting and Sharing. Sudah? Dah. Aku yang tak boleh sunat. Okay. Introduction. My Simple Diary is a digital diary application designed to organize personal information, daily note and diary note. Baik, antara objektif dia adalah develop a presenter user setting feature, provide a daily update, quick note section, and build a database to store multiple structure diary entry. Pertama, storage analysis, user setting, share preference. It is a model for small data in a key value format such as username and terms preference. It is a lightweight method, and the data remain present even after the application is closed. Okay. Okey, untuk seterusnya, storage analyst daily quick note. Simplify internet storage, the note is single in nature and frequently overwritten or replaced. Using a TXT file is more efficient and simple for storing structured text data. So dekat sini dia cakap sifat data dia adalah flat file yang digunakan untuk menyimpan nota ataupun maklumat yang bersifat single. Macam kita sendiri selalu rewrite balik benda ni ataupun kita macam replace benda ni. So dia bukan untuk disimpan dalam bentuk berlapis atau berstructure yang kompleks. So file ni dia lebih kepada file TXT untuk kita lebih mudah dengan ringan untuk simpan. Dia sesuai untuk data yang tidak structure. So dia advantage dia ialah mudah diuruskan tanpa perlu sistem pembekalan data, sesuai untuk catatan harian atau log ringkas, lebih efisien untuk simpanan kecil dan benda yang cepat. Okay, untuk seterusnya ialah storage analyst diary entry. SQLite database is required for managing structured data including title, content and date. It handle large quantity of entry efficiently. SQLite allow for fast searching and efficient display of list view. So structure data dia berbeza dengan flat file tadi. SQLite ni dia gunakan untuk menyimpan data yang lebih teratur yang berstructure. Contoh title, content ataupun date bagi setiap catatan harian. So dia benda ni boleh simpan dalam kuantiti besar. Dia sesuai untuk menuliskan banyak entry yang masuk sebab dia lebih efisien berbanding file text yang biasa. So kebolehan carian SQLite ni membolehkan pencarian pantas dan paparan yang senarai, paparan yang lebih teratur kita akan nampak benda tu lebih teratur. So dia ada advantage dia. Advantage dia untuk advantage utama lah. Data tidak mudah hilang sebab setiap entry disimpan secara perasingan asing-asing itu. Lepas tu mudah untuk query. Kita boleh check dengan ikut entry yang bertajuk. Lepas tu dia lebih sesuai untuk kalkulasi harian yang di antara diary app macam tu ataupun sistem nota yang kompleks. Okey, untuk seterusnya saya serahkan kepada Ahmad Aizat. Okay, selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan membentangkan mengenai user interface, UI design bagi aplikasi kami. So, fokus utama reka bentuk ini adalah kesederhanaan dan kemudahan navigation untuk memastikan pengguna mendapat pengalaman yang baik ataupun terbagus. Okey, seterusnya mari kita lihat tiga bahagian utama dalam paparan ini. Okey, di bahagian paling atas kami menyediakan ruang untuk profil
pengguna. Ia mengandungi satu input teks untuk menukar nama pengguna dan satu switch untuk menukar mode paparan kepada dark mode. Dark mode selepas selesai pengguna hanya perlu menekan butang Save User Info. Okey. Bahagian kedua pula, um, di bahagian kedua ada Today Quick Note. Dia bertujuan untuk mencatat nota ringkas harian. So di sini terdapat satu baris input teks yang memudahkan pengguna ataupun user menulis apa yang dia nak ataupun apa sahaja perkara yang penting dalam kehidupan dia, kehidupan harian dia dengan cepat dan dapat up to date nota tersebut melalui butang update note. Okey. Bahagian di bawah pula untuk cacatan yang lebih panjang. So kami menggunakan input teks pelbagai baris ataupun multi-line supaya pengguna boleh menulis tajuk dan kandungan diary yang lebih terperinci. Di bawahnya kami turut menyertakan komponen list view untuk memaparkan rekod-rekod diary yang telah disimpan, yang telah dibuat sebelum ini secara tersusun. So secara keseluruhannya susun atau ini direka supaya lebih intuitif di mana pengguna boleh menguruskan settingan dan cacatan yang mereka dalam satu skrin sahaja. So itu saja. Okey, seterusnya. Okey, baik. Okey, seterusnya kita di code implementation. So di sini adalah kod untuk main-activity.java. So ini adalah sebagai jantung aplikasi kami iaitu main-activity.java. So di sinilah semua komponen UI dan pengurusan data yang saya terangkan tadi disatukan. So di bahagian awal kami menghubungkan semua elemen UI seperti butang, text input dan switch mode, dark mode daripada file XML ke dalam kod Java menggunakan file view by ID. Kami juga menyertakan logik untuk menukar tema secara real time. Apabila switch dark mode ditekan, aplikasi akan mengemas ataupun update dalam settings manager dan memanggil fungsi recreate untuk menukar warna aplikasi serta-merta. So bahagian kod yang lain menguruskan klik butang seperti menyimpan nama pengguna ke share preference atau menyimpan rekod diary ke dalam pangkalan data SQLite yang kita lihat sebentar tadi. Kita lihat sekejap lagi. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah sambungan untuk coding untuk main-activity.java. Okey, seterusnya. Okey, di sini adalah ini pula diary. Diary. Okey, seterusnya kita beralih ke bahagian teknikal iaitu implementasi kod. File yang anda lihat ini adalah diary dbhelper.java yang berfungsi sebagai otak bagi pengurusan pangkalan data aplikasi kami yang menggunakan SQLite. So dalam file ini terdapat beberapa bahagian kritikal yang telah kami bangunkan. Di sebelah kiri kami menetapkan nama pangkalan data sebagai diary DB dan mencipta nama jadual serta kolom-kolom yang seperti ID, title, content dan date. Jadi ini adalah rangka asas untuk menyimpan data diary user. So apabila aplikasi mula dijalankan, fungsi onCreate akan dipanggil untuk membina jadual secara automatik menggunakan arahan SQL. Manakala on upgrade berfungsi untuk mengemas kini struktur jadual sekiranya terdapat versi pangkalan data yang baru. Untuk membolehkan pengguna menyimpan diary, kami menggunakan fungsi insert entry. Jadi kod ini mengambil input daripada UI, memasukkannya ke dalam context values dan menyimpan terus ke dalam storage pelanti ataupun device. So, akhir sekali untuk memaparkan semula senarai diary di skrin utama.
ataupun list view, kami menggunakan fungsi get all entries. Ia menggunakan arahan select star from untuk menarik semula data dan menyusunnya mengikut entry yang paling teknikal. Paling terkini. Okey. Okey, untuk okey, seterusnya ialah setting manager.java. File ini sangat penting untuk user experience kerana ia menyimpan tetapan kecil user. So, kami menggunakan share preference untuk menyimpan data ringkas seperti nama user dan status dark mode. Kelebihannya, data ini akan kekal tersimpan walaupun aplikasi ditutup sepenuhnya. Terdapat fungsi khusus untuk menyimpan, settle dan mengambil semula data tersebut. Jadi aplikasi akan sentiasa remember tema apa yang dipilih oleh user setiap kali ia dibuka. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya adalah file.not.filemanager.java. Okey, jika tadi kita menggunakan pakanan data SQLite, file ini pula bertanggungjawab menguruskan internal storage atau storage file test. Di sini kami menggunakan file output stream untuk menyimpan nota pantas pengguna ke dalam file bernama quitnote.txt. Ia disimpan secara peribadi dalam device user. Apabila aplikasi dibuka semula, fungsi read note akan membaca fail tersebut baris demi baris menggunakan buffer reader dan memaparkan semula paparan skrin nota dengan lebih pantas. Okey. Okey, untuk kesimpulannya, conclusion, the my simple diary project successfully demonstration that selecting the appropriate type of data storage is crucial in mobile application development. Using the right method not only enhance application perform but also simplify data managed according to the specific function requirement. So, sekian, terima kasih daripada kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.